Melissa, lihat apa yang ada di bawah hood kamu. Tidaknya kamu akan menjadi yang pertama. Baik, Future. Baiklah, mari kita lihat. Lada merah. Alangkah seramnya. Ini akan jadi sangat pedas. Bagaimana dengan kamu? Mari kita sauce. Oh, saya pada lada merah juga. Jill, Anda mencobanya dulu. Apa? Tidak. Ayo. Awas. Baiklah, mari kita main batu gunting kertas. Iya, Seri. Baiklah, mari kita lakukannya bersama. Oh, joke. Ayah, waktu tunggu, saya ada lada merah berlapis coklat. Bagaimana dengan awak? Tidak, saya tak ada yang coklat. Ia sangat pedas. Ya, sekarang saya rasa. Dan awak telah cairkan coklat saya. Bagaimana awak boleh buat begitu? Maaf, Melissa, awak nak sedikit lada merah? Timing sih. Tetapi apa yang perlu saya lakukan dengan coklat ini? Baiklah, saya boleh menjilatnya. Ia masih sedap. Ups, maaf. Ia selepas lada merah. Saya baiki solek saya. Jill, pegang ini. Mari kita lihat apa di bawah tudung saya. Wah, betapa hebatnya. Ia adalah selipar emas. Saya ada banyak di dalam almari pakaian saya. Mari kita lihat. Apa yang saya ada? Saya juga ada selipar emas. Ia kelihatan sangat cantik dan berkilat. Lihatlah Melissa. Tapi yang mana satu coklat saya perlu mengetahuinya? Mari kita melihat dengan lebih dekat. Oh, jadi saya ada satu yang coklat. Hebat. Biar saya cuba. Sangat sedap. Jill, ia sangat bagus. Saya tidak pernah makan apa-apa yang begitu sedap dalam hidup saya. Saya makan satu kasut keseluruhan. Wah, kau mempunyai satu coklat? Bolehkah saya mencobanya? Walaupun ia kelihatan seperti tidak boleh dimakan. Biar saya mencobanya. Baiklah. Fred. Jill, awak masih hidup? Awak okey? Kamu sangat cantik, Jill. Ya, saya so cantik karakter recruiting putri hebatnya. Saya nampak hebat kan, Melissa? Wah, putri saya telah mencari awak sepanjang hidup saya. Hello, Putra. Nama saya Melissa. I is never net for the house. Hire say we're drawn to putri Jill. You are string my house long. Nah, awak begitu kacak. Ya, saya setuju. Oh, nampaknya masa hampir habis. Tidak. Lobak yang cantik itu telah bertukar menjadi labu. Mungkin putra tampan akan mencintai saya begini juga. Kamu miskin. Tidak saya tidak bersyukur putri saya bertidur dan kamu juga tidak sesuai. Saya akan terus mencari cinta sejati saya. Melissa, semasa kamu bercakap, boleh saya buka penutup clutch saya? Cool. Mari kita lihat. Kosmetik. Saya akan pakai sedikit solekan. Berhenti. Bagaimana sih berfragile? Ada daw air orelat solek. Coba bicara bayar night yang telah diperbuat daripada coklat. Mari kita periksa Jill. Saya mau jadi yang pertama. Hebat. Mari pakai ginco. Jill, saya pasti saya mempunyai solekan sebenar. Awak boleh makan yang awak punya? Oh, saya suka sekali. Ia sangat menarik. Saya mahu mulakan dengan gincu ini. Mari kita coba. Tunggu, ia menjijikan. Awak memperdaya saya, Melissa. Saya ada alat solek sebenar dan awak ada yang coklat. Ayo, makan yang awak punya. Oh, saya sebir makanan alat solek saya. Palet ni nampak begitu sedap dan ia memang sedap. Saya suka. Saya tak ada idea nak seseorang. Mari kita cat muka kita. Apa yang Jill sedang kerjakan dengan susah payah? Hei, tunjukkan solekan kamu. Kamu adalah raksasa. Oh, saya rasa tak sihat. Kaya tahu saya pakai berusaha. Kan kisah kalau itu berusaha. Sangat sedap. Gurauan ini adalah yang terbaik yang pernah saya pikirkan. Berhenti. Saya lihat juga was bering YouTube. Coba mau yang paling jauh dengan itu? Biar saya tunjukkan. Klik butang langgan dan loceng untuk menjadi yang pertama mengetahui tentang video baru. Melissa, kembali ke kasur saya lifting di bawah hood.
Yang hashtag kayo berikan saya hadiah untuk melanggan. Anda betul. Mari kita coba dan periksa. Oh, tidak. Dia adalah lipas. Saya takut serangga. Saya perlu segera hubungi teman lelaki saya. Datang sekarang. Apa masalah? Sayang. Jimmy, ada lipas di sini. Tolong sekali Adakah awak gila? Saya takut dengan lipas. Jangan panggil saya lagi. Baiklah, budak-budak lelaki zaman sekarang. Saya bukan sensasional, Melissa. Ya, cuba tahan. Ayo, cuba. Tunggu. Apa? Ia sebenarnya sedap. Ini coklat dan Anda tersesat. Betapa sedapnya. Jill, bagaimana dengan awak? Mari kita lihat. Wah, lipas hidup. Ia sangat comel. Saya akan panggil awak Casper. Dia gembira tentang lipas itu. Ia menjijikkan. Ni kawan-kawan saya. Saya ada banyak daripada mereka di rumah. Ngomong-ngomong, saya perlu bina rumah untuk Casper saya. Saya akan guna cardboard. I forget fries precise yang isip. Adalah replika kecil rumah saya. Melissa, apa pendapat kamu? Baiklah, kamu tidak menyukai rakan saya. Tetapi hai Casper, saya buat sebuah rumah untuk kamu. Selamat datang, sayang. Saya harap kamu seronok di situ. Adakah dia dari planet lain? Wahil na vreki dong awas. Persidilis bed. Beklos niya sa'yo. Ikan. Ashiwis duwan ta. And that's skuito. Paris lihat apa yang sipwe. Oh, saya juga ada ikan. Tetapi siapa ada coklat? Saya punya rasa ikan yang lazat. Ini menakjubkan. Saya baru saja mula lapar. Mari kita panggil nenek saya sekarang. Dia tahu betul cara memasak ikan yang paling sedap. Hello, nenek. Hai. Hello, sayang. Adakah itu ikan? Hebat. Biar saya masakkan untuk awak. Terima kasih. Melissa, adakah kamu akan memakannya? Tunggu. Adakah ini salinan karton dia? Itu tidak boleh. Melissa, kamu tidak boleh pergi. Bangun. Keluar dari situ. Dia jumpa saya. Jill. Tas Meriligan. You're turap. Bagai, mark your hias, down sepatu. Kurang jenis depan train sa huwag cantik. Saya tak boleh makan makanan yang bodoh. Oh, ya. Itu jauh lebih baik. Sekarang saya kena coba. Ya, kuliga dan merewan. Pedilah ziyadah. Sebenarnya sangat sedap. Ia coklat, Jill. Lihat ikan ini coklat. Apa yang saya rasa sadar? Oh, dan nenek membawa saya makan malam. Wah, itu nampak hebat. Nenek telah banyak berbuat untuk saya. Terima kasih. Miriam, saya akan coba ikan awak sekejap lagi. Sangat menarik. Saya sudah terliur. Wah, ada future forecast. Ya, mari rasa. Keluarkan garpu dan pisau. Potong sepotong. Wah, betapa lazat rupanya dan baunya. Ia sangat sedap. Saya tidak mahu makan dengan garpu. Ia lebih sedap dengan tangan. Sedap. Terus again beramar self. Please go mau widow. Shall I consting intro? Tidak. Jangan pandang saya dan ikan saya sekarang. Oke. Saya faham betapa liarnya kamu sekarang. Melissa, tak pedas berubah jadi macam ini. Bawa ke tudung hidangan pertama. Oh, patungkor apa itu? Pensel dan sehelai kertas. Prank karusi curi pong sharnik. Jill, jelaskan. Melissa, wayan do wallager. Pensel diwerai untuk posting setelah Leslie di next series. Oh, baiklah. Mari coba. Mari tulis nama saluran kegemaran saya. Sekarang, mari mencobanya. Oh, adakah saya ada coklat? Tidak, ini kertas sebenar. Kenapa awak ketawakan saya? Lihat apa yang kamu dapat. Ayo, buka. Saya pasti semuanya kau dapat di sini, Ben. Mari bisa berisha. Pensel dan sehelai kertas. Hebat. Jom coba. Sangat sedap. Ya, hebat. Saya ibu bersuka. Sekarang mari kita nilai rasa kertas. Ya, sebenarnya bagus juga. Sit your scanner si iba itu malang. Hingnya.
Ay, sangat lepar. Tunggu, saya ada idea. Ay, tesan raukis sekurang-kurangnya kicauan kegemaran saya. Oh, ia kelihatan sangat sedap. Tunggu, adakah ini kicauan sebenar? Baiklah, Jill. Tidak ada pensel ajaib. Ada perutu kickdown untuk Drew Sentry dan Perizikin na. Oh sedap. Sunset. Betulkah? Boleh saya coba? Tidak. Ia hanya milik saya. Sekarang saya mau lukis satu lagi kecauan untuk diri saya. Baiklah. Oh, gimana? Hanya menjadi lebih baik. Marisol. Melissa, tolong kongsi dengan saya. Lihat saya makan dan menderita. Baiklah, awak akan jadi yang pertama. Hebat! Mari kita lihat. Oh, ya ampun. Ini lipas. Tunggu. Adakah mereka benar? Mereka langsung tidak bergerak. Itu pelik. Semuanya jelas. Mereka diperbuat daripada coklat. Hurai! Julie, lihat. Saya akan buangnya. Jangan takut. Ini cuma coklat. Dan ia sangat sedap. Oh, alamak. Julie memang takut. Biarkan saja. Saya oke dengan lipas-lipas saya sendiri. Tolong saya. Adakah saya bermimpi mengenainya atau adakah Nicole sedang makan lipas? Ayo, giliran awak. Ayo, Julie, datang sini dan buka. Selamat tinggal. Baiklah, mari kita lakukan ini. Tidak mungkin! Selamatkan saya dari raksasa ini! Tidak! Ops! Roda rambut! Anda perlu memakannya! Oh, ianya sangat menakutkan! Adakah kamu dengar itu? Mari makan! Lubang besar! Lubang besar! Ada lipas di rumah awak! Beritahu saya awak bergurau! Bergerak ke hadapan! Dan itu sahaja. Itu dia. Tanda dan benda! Sabar! Oh, gagal. Adakah ia lebih baik? Adakah Anda nampak mereka? Oh, tidak, tidak, tidak! Ia di sini! Ia di atas meja! Boleh saya mula? Ya. Wah, saya dapat kamera. Hebatnya. Julie, boleh saya ambil gambar awak? Wah, itu hebat. Dan ini gambar Anda. Christine, ayah. Terima kasih. Itu kelakar. Apa? Hei, biar saya lihat. Oh, itu sedih. Saya tak suka. Idea yang bagus. Nicole, kita boleh ambil gambar bersama. Snare! Sementara dia tidak melihat, saya akan memakai topeng dan menakutkannya. Mari kita lihat. Tumpah. Itu kelakar. Kamu gila ke? Buka penutup kamu? Wah, saya ada kamera juga. Baiklah, bau sangat manis. Okey, jelas. Ya, ia coklat. Terima kasih. Saya ambil gambar pinggan itu dan ia bertukar menjadi coklat. Hebat! Sedap. Saya sangat suka. Kamu sangat bertuah. Belanja saya. Tolong. Apa? Tidak mungkin. Saya akan makan dalam beberapa saat. Tengoklah. Tetapi masih ada penawarnya. Hei, berikan. Saya kata berikan balik. Wah!
Saya tertanya-tanya apa yang berlaku jika saya gosok. Oh, hebat. Di mana semua orang? Apa? Ada seorang pelajar di dalam. Hebat! Betapa sedapnya hidangan ini. Sedapnya. Nicole, boleh kongsi dengan saya tolong? Tidak, awak ada sendiri. Baiklah, saya ada 3. Okey. Apple, betapa cantiknya ini. Baiklah, mari kita buka. Apa yang sedang berlaku? Wah, Wanita, aku adalah jin yang maha kuasa. Buat 3 permintaan. halo. Buat 3 permintaan. Oh, ya. Saya mahu kambing coklat seperti milik Nicole. Apa? Apa? Ia akan selesai. Hei, kemana kamu pergi? Di mana lampu itu? Tak ada gula-gula. Oh, betul tu. Oh, itu sangat sedih. Wah, oh lihatlah itu. Ia hujan manisan sekarang. Itu sangat hebat. Saya akan menikmatinya sekarang. Oh, sayangnya gula-gula saya sudah habis. Tidak, tunggu. Jangan pikirkan pun. Mungkin lampu aku boleh dimakan juga. Tunggu. Sekarang saya 100% puas. Ya memang sedap. Oh, saya pun berpuas hati. Baiklah. Oh, saya... Berhenti. Apa? Adakah itu Pepper? Ikon. Iya, yang pertama. It's back, yo. Baiklah, batu. Gunting kertas. Kamu bercium. Saya tak mau makan langsung. Mari kita buat ini. Mari kita lakukan. Oh, ini coklat. Apa? Lihat. Ada coklat di dalam. Oh, itu hebat. Sedapnya. Sekarang giliran awak. Milik saya. Saya juga sangat suka coklat. Oh, tunggu sebentar. Saya rasa itu bukan coklat. Ibu, Jalan. Kamu jangan musnahkan mereka. Saya tak mau mereka. Saya tak mau mereka. Tinggalkan diri kamu di pintu pagar. Tidak. Kita perlu pergi ke rumah Agam sekarang juga. Ini jambatannya. Di sini sejuk. Oh, itu sudah cukup. Terima kasih, Nicole. Tiada masalah. Buka ya. Betapa comelnya anjing kecil ini. Sayang. ayam manis. Julie, tolong ambil gambar kami. Adakah Anda mahu melihatnya? Dia rupanya sangat hebat. Mari kita lihat. Oh, saya ada anjing kecil juga. Hai kawan, awak suka bot ini? Apa? Awak akan menyukainya. Pelik, dia tak lapar. Nak main? Tangkap ini. Pergi. Saya sedang menyiapkan. Bagaimana kamu suka mainan ini? Ayo. Siapa itu? Oh, Tunggu, ia tidak berfungsi. Oh, Tuhan. Wah, kenapa baunya manis? Buat masa ini, Kak. Ya jelas, ini saya. Kehabisan coklat.
Bagaimana saya tidak dapat meneka dengan segera? Dia sedap sekali. Saya takut pada... apa? Terima kasih. Alamak, maafkan saya. Saya cinta Nicole. Oh tidak, ada najis di atas pinggan saya. Dan lalat-lalat menjengkelkan itu, mereka ada di mana-mana. Cepat datang ke sini. Kami ada kecemasan. Hai, Cik. Semuanya lo. Sedia. Apa yang perlu saya keluarkan? Faham. Sekejap. Saya akan dapatkan beg istimewa untuk najis. Ia tidak akan mengganggu anda lagi. Selamat tinggal. Baik. Terima kasih. Ya. Oh, tidak. Selamat tinggal. Cool, giliran awak. Baiklah. Oh tidak, apa yang saya buat? Aduh, kita perlu periksa. Alamak. Tunggu sebentar. Ini bukan betul. Ini coklat. Ini sangat hebat. Saya beritahu dia. Apa yang kamu buat? Tak boleh tengok kamu makan ini. Baiklah, tak apalah. Yang penting coklat ini sangat sedap. Yum, saya pergi dulu. Selamat tinggal. Hebat! Oh, gadis-gadis sedang membuat rumah baru. Saya tak percaya saya akhirnya jumpa kamu. Saya ada pesanan untuk kamu. Baiklah, sedikit ais krim. Kamu tambah, Bagus, sudah coklat. baik. Maaf. Dan anda makan pizza. Baiklah. Saya kena pergi. Beri 5 bintang pada aplikasi Wow. För en hantverkare då Deutschwerk. Saya ada ais krim. Oh, ia di atas bumbung rumah saya. Tunggu, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan menghias rumah saya. Kita perlukan sebaldi ais krim, beberapa milkshake strawberry merah jambu, beberapa ikan tuna, juga gula-gula kapas. Saya suka. Saya boleh gunakan lebih banyak bijirin sarapan di sini. Dan sedikit cat merah jambu. Oh, ia berat. Baiklah, saya berjaya. Yang tinggal cuma tuangkan baldi ini ke rumah saya. Mari mula dengan bumbung. Akhirnya saya siap menghias bumbung. Sekarang sedikit krim putar untuk bahagian tepi. Ia sungguh cantik dan lazat. Beberapa taburan berwarna sudah tentu. Tidak pernah terlalu banyak. Tambah lagi dan lagi. Tunggu, ada sesuatu yang kurang. Ceri di atas kek. Tetapi dalam kes saya, rumah selesai. Cantik. Oh, coklat. Baiklah, mari kita mulakan. Itu Minto. Tapi saya mendapat idea yang bagus. Letakkan beberapa coklat. Apa? Dan sekarang M&M saya buat akan saya. mengembangkannya. Lihat, itu zip. Besar! Sempurna! Saya fikir baik, tapi saya hendak sentuh ini. Ke bumbung kaya. Bagaimana dengan Britney? Oh, saya baru bangun dari pizza. Adakah ia bagus? Oh, ia cantik. Dan baunya sangat menakjubkan. Ia sedap. Tunggu, saya ada idea hebat. Mari letakkan pizza saya di atas jalan. Itu mudah. Wah, itu nampak hebat. Mari kita teruskan. Lihat donat itu. Maksud saya, ia kelihatan begitu menyeluruhkan. Saya patut hiaskan rumah saya dengannya. Beberapa gula-gula pada dinding. Itu tidak akan merugikan juga. Ia begitu terang.
Mevili, Pirate Tebu juga bagus. Mari lekas sebeseng di sini dan ikat reben comel di sekelilingnya. Ia cantik, seperti saya dalam mimpi. Chloe, pergi ke halaman saya dengan Coklat. Saya akan membina rumah dan halaman yang cantik. Baik, ia memerlukan beberapa coklat dan bebola coklat Maltesers. Saya menghias seluruh rumah dengan mereka. Sangat seronok sentiasa ada makanan ringan sebagai hiasan rumah. Beberapa M&M untuk menceriakan dan kita akan membuat pagar. Ia akan dibuat daripada bungkusan KitKat. Sempurna. Saya suka. Britney, saya sudah mula menghias rumah dengan kentang goreng kegemaran saya. Hebat. Sekarang saya sedang membuat pagar daripada beberapa balang sos di sini. Hebat. Oh, burger kegemaran saya. Mereka nampak begitu menarik. Dihiasi sobre. Oh, lihat ini. Begitu banyak burger dan bingkai pizza pada tingkap saya. Sedap. Wah, ia sangat hebat. Saya tersandung, tapi saya okey. Jom buat jalan dengan Oreo. Baiklah, sesuatu yang akan saya berjalan di atasnya dan air pancut coklat di atas rumput. Sedap. Ari, Gary, supposed to betul to the sauce punya melihat Ari. Oh, lihat itu. Genom saya sudah habis coklat sekarang dan ia akan berada di sini. Itu menyeronokkan. Tapi saya ada sesuatu yang menarik dirancang. Hubba-bubba gum kegemaran saya. Ia sangat lazat. jam sesuatu. Tengok, bunga lollipop. Dan saya sedang memasak hotdog. Dan saya sedang minum Coca-Cola. Ups. Hey, semua. Sorry, there's garter gas and for your hot dog. Mereka lebih suka benda manis. Mari kita teruskan. Bahagian dalam rumah kelihatan begitu membosankan dan tidak menarik. Kita perlu memikirkan sesuatu. Kita akan betulkan itu. Kita letakkan meja dan kerusi di sini. Soda dan snack kegemaran saya. Ini sangat sedap. Tunggu, saya ada idea. Beberapa lampu LED. Dan poster kegemaran saya tentang makanan kegemaran saya. Papan pizza. Selesai. Rumah saya kelihatan sangat menyelerakan dan cantik di mana-mana. Itu hebat. Rumah saya sangat suram di dalam. Kita patut buat sesuatu tentang itu. Satu rak coklat di sini untuk Sete. Oh, kucing, kamu akan menjaga rumah saya. Oh, tidak, ia terlalu lazat. Saya benar-benar... Oti sejuk penuh dengan makanan di sini. Itu susah. Oh ya, lihat ini. Ia sedap. Kita patut makan snack. Tunggu, saya ada idea yang hebat. Saya akan gantung gambar coklat kegemaran saya di dinding. Oh, mereka luxuries versi, Juga, saya akan letakkan lampu, kaktus, dan tabung. Saya sangat teruja. Anda. Lihat bantal saya. Ia kelihatan begitu hebat. Betul. Saya akan letak satu meja di sini dengan pasu gula-gula segar. Cantik. Sebuah bangku. Dan kita boleh berehat dan makan snack. Tetapi dindingnya sangat membosankan. Saya ada idea. Saya boleh menghias dinding dengan marshmallow. Ia akan jadi sangat comel dan cantik. Buka skru. Luar biasa. Bagaimana dengan ceiling? Hore! Saya ada gula-gula kapas kegemaran saya. Mari kita lekatkan pada ceiling dan kemudian saya akan mempunyai ceiling awan gula paling manis dan comel. Ia cantik. Beberapa lampu dan ajaib. Lihat saja itu.
Malangnya makanan coklat lawan makanan sebenar. Mari kita lihat apa yang ada di bawah penutupnya. Dan itu dinamit. Tunggu, saya rasa ini bukan betul. Ia diperbuat daripada coklat. Sangat hebat. Saya tak pernah jumpa benda macam ini sebelum ini. Ini menakjubkan. Oh, ini sangat cool. terlalu hebat. Dia makan dengan penuh selera. Ini, ya. Nicole, sudahkah kamu makan semuanya? Cepatnya. Tunggu. Salah seorang dari Awak ada satu coklat. Saya ada satu yang sebenar. Itulah yang kami perlukan. Siapa yang perlukan bantuan? Saya nampak dua perempuan. Mereka memanggil minta tolong. Saya akan selamatkan mereka. Hello, wanita-wanita cantik. Apa yang berlaku? Oh, ia dinamit. Pertama, kita perlu lindungi Anda. Sempurna. Adakah Sekarang Anda masa di untuk sini? dinamit. Oh, bagaimana ini berfungsi? Oh, ayo. Ini pelik. Oh, saya telah melakukan kesalahan. Gadis-gadis, sudah tiba masanya untuk saya pergi. Jumpa lagi. Saya akan pergi. Berhenti! Oh, awak betul, Nicole. Kita perlukan sesuatu yang lebih serius. Saya ambil satu. Baiklah, mungkin. Kau memang bacanya. Sekarang tak bosan, kan? Baiklah, Nicole. Scissors? Ya, Dirkbasen, QS bantu kita memotong wire. Berarti pada situ yang harus dipilih. Warna kegemaran saya ialah biru. Jadi kita potong. Ya meletup! Tunggu sebentar, gadis-gadis. Ia coklat. Oh, bagus. Ia bukan dinamite sebenar. Oh, kamu ada cabaran di sini. Tangkap. Bagus, gadis-gadis. Mari kita teruskan. Wah, ia adalah iPhone baru. Oh, hebat. Mari kita tengok siapa yang ada yang sebenar dan siapa yang ada versi coklat. Julie, apa itu? Ia tidak berfungsi? Ya, kerana saya ada yang coklat. Maka saya memang ada yang sebenar. Oh, ya. Akhirnya, telepon baru. Ia benar-benar baru. Hebat. Dan, hey, saya mengambil selfie. Oh, betulkah? Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Dia sangat takut. Dan sekarang saya akan makan coklat saya. Ia langsung tidak kelakar. Ya Tuhan. Ya Ros. Ya Tuhan. Baiklah, Julie. Saya ada ide. Adakah kamu mahu bertukar? Saya mahu iPhone coklat kamu. Bagus. Senang berurusan dengan awak. Apa? Ia rosak. Awak hampir selesai dengannya. Ambil balik yang sebenar. Tunggu. Sial. Menji. Saya ada pengecas coklat. Saya ada idea. Mari kita charge telefon kita. Anda. Tunggu. Telefon saya telah dipulihkan. Hebat. Apa? Adakah itu mungkin? Tunggu. Jika Julie boleh buat begitu pada telefon dia, mungkin punya saya akan berfungsi sama. Terima kasih, Evie Nicole. Gaya rambut madu sekarang. Oceng baru, barang baru. Jamuan. Ini adalah telur coklat. Siapakah Baiklah, yang akan menjadi hebat. peserta pertama? Yang pertama untuk mula. Ayu, gadis-gadis. Mengeluarkan pembungkus. Mari kita lihat apa yang saya ada. Masa untuk mencobanya? Wah, betapa lazatnya. Lihat apa yang ada di dalam. Itu Skittles. Pita saya. Singkirkan pembungkusan dan coba. Hei, jom ambil gambar. Itu menjijikkan. Adakah terdapat sebenar? Kabing. Apa? Oh,
Oh, tiada apa-apa. Tetapi Anda sangat lucu dan saya mahu makan telur coklat saya. Oh. Damai. Luar biasa. Baiklah, apa yang kita ada di sini? Teaser kecil. Sepertinya sangat banyak. Saya suka. Dua. Apa dia, Julie? Adakah kamu mahu cuba telur coklat saya? Tidak mungkin. Dia adalah respons kamu. Kenapa kamu begitu tamak? Tetapi saya ada idea. Saya akan berikan Nicole salah satu telur sebenar saya. Mari lihat bagaimana dia bertindak balas. Mari kita pergi. Dia betul-betul kena tekan. Tolong, bersuaralah untuk itu. Kamu tahu tak? Saya dapat satu idea yang hebat. Dan ini adalah telur sebenar. Tangkap ia. Oh, itu menjijikan. Baiklah. Ini adalah cuti. Saya juga ada idea. Itu memang yang sebenar. Jadi, saya akan memasaknya. Memecahkan telur ke dalam kuali. Telur goreng sedang disediakan. Nicole, awak nak saya tunjukkan satu helak? Lihat itu. Dan 1, 2, 3. Saya sangat bangga dengan kita. Saya sangat suka. Terima kasih. Dan inilah sedikit gurauan. Bagaimana awak Telur suka? goreng awak sekarang. Awak memang penuh dengannya. Berhenti. Terima kasih. Tidur. Sudah tiba masanya untuk pertarungan baru. Coca-Cola dan kentang goreng kali ini. Saya tertanya-tanya siapa yang mendapat set coklat. Baik, saya. Nampaknya itulah. Mari kita coba. Ini coklat. Ia sangat sedap. Dan apa yang ada di dalamnya? Apa pendapat Anda? Itu sangat hebat. Saya sangat suka. Dan sekarang saya akan coba Coca-Cola saya. Oh, tidak. Saya sudah goncang terlalu banyak. Sekarang saya diliputi Coca-Cola. Alangkah buruknya. Apa yang perlu saya lakukan sekarang? Dan saya sedang menikmati coklat saya. Mari kita coba kentang goreng. Ia juga diperbuat daripada coklat. Sedapnya, kentang goreng coklat jauh lebih baik daripada yang biasa. Dan pembungkusnya boleh dimakan juga. Saya akan coba sekarang. Oh tidak, ia adalah cincin kertas. Itu mengecewakan. Betul? Baiklah, saya boleh cuba saya punya. Ia pasti lebih sedap daripada kertas. Oh, itu sudah pasti. Sedap. Bersiaplah. Mari kita tarik ke atas. Sebuah iPhone. Lihat siapa kita. Ini adalah iPhone 15 yang baru. Sangat cantik. Hei, ia tidak berfungsi. Tunggu, ia telepon coklat. Ini sangat lazat. Ia tidak nyata, tetapi ia juga menarik. Oh, hebatnya. Saya juga mahu mencobanya, kawan. Oh, tolong. Sekecil. Saya boleh mengetahui apa Ia bukan telepon. Ia tak semestinya buruk selalu. Siapa lagi? Mari kita coba sekarang. Hantu orang. Kenapa awak ketawa? Saya ada satu. iPhone saya hebat. Bertenang. Bertenang. Dapatkan itu. Saya ada pancutan coklat di sana. Oh, dapat sesuatu yang bagus. Hebat. Saya baru sahaja minum coklat terus dari telefon saya. Britney. Oh, hebat. Apa lagi yang ada? Ada sebiji ipal lagi dengan Skittles. Betapa lazatnya. Ini tidak dapat dipercayai. Betul. Saya pun tidak percaya dengan mata saya. Boleh saya cuba? Apa yang Anda? Baiklah, cuba. Hei,
hanya ada satu gula-gula. Oh, Skittles kecil. Serius? Saya tidak akan merinduinya. Berhenti ketawa, Julie. Kamu makan semuanya. Baiklah, ia masih sedap. Saya yang paling teruk. Ini agak canggung. Oh, ada lagi Skittles. Mari kita kongsi dengan rakan baik saya. Mari makan bersama. Terima kasih, Julie. Mari kita buka bersama. Chupa Chups! Betapa hebat dan betapa besarnya! Salah. Sekarang. Wah, menarik. Tunggu. Saya ada idea buruk. Oleh kerana kita berdua ada Chupa Chups, kita perlu bersaing. Mari kita mulakan. Saya akan menang. Chupa Chups saya sangat sedap. Itu bukan karamel. Ia adalah K-pop coklat. Saya suka. Saya pasti boleh buat lebih cepat daripada Julie. Apa? Dia ada lollipop coklat. Dia pasti akan lakukannya lebih cepat. Lollipop saya mustahil untuk digigit. Oh, lidah saya merah dan bengkak. Apa yang patut saya buat? Betul! Saya boleh memecahkan gula-gula ini. Ini akan jadi hebat. Mari ambil tukul dan hancurkan semuanya menjadi serbuk. Itu hebat. Mari kita makan sekarang. Kita perlu cepat. Oh, sedapnya. Dan letupan serpihan. Masa tamat. Saya melakukannya lebih cepat. Saya menang. Saya tak nampak. Maafkan saya. Bolehkah saya jadi yang pertama? Mari kita lihat jika ia sesuai dengan saya. Oh, ia sangat menarik. Bau sedap. Hebat! Ia adalah cincin coklat! Sedap! Oh, ia kelihatan begitu Saya lazat. mau itu juga. Mari kita lihat apa yang saya ada. Wah, saya juga ada cincin. Selamat tinggal. Oh, berlian ini. Hebat. Tunggu, saya tak boleh makan ini. Betul! Britney, adakah Anda mahu berukar? Tidak mungkin. Itu dijangka. Tetapi saya ada idea. Saya akan hubungi kawan-kawan saya sekarang. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan dengan cincin saya. Itu dia. Hei, kawan-kawan. Mari saya perkenalkan kawan-kawan saya. Idea saya sangat mudah. Saya jual cincin itu kepada Mike, tukang emas. Mari lihat. Oh, iya boleh jadi. Ini adalah berlian sebenar. Tidak dapat dipercayai. Julie, saya ambil ini. Dan ini duitnya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Dan saya memberikan semua uang kepada Nicole. Dia menjual manisan. Anda pasti akan Wah, saya belum buat cukup untuk cincin coklat. Kunci-kunci dari- Terima kasih. Wah, hebat. Ada begitu banyak. Bagus. Saya akan makan semuanya. Dan saya hanya dapat satu cincin. Saya tawarkan untuk tukar. Saya akan dengan satu cincin. Mari main batu, kertas, gunting. SpongeBob. Wah, ia adalah coklat bar. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Oh, saya perlukan. Saya suka coklat. Ia bukan hanya... Apa yang perlu saya lakukan? Mari, lihat. Tunggu, saya nak tengok. Apa yang saya ada? Pelet pembayang. Ia berbau sedap. Saya ada pelet pembayang coklat. Saya suka benda seperti itu. Ia kelihatan sangat lazat. Ia amat lazat. Mari kita gerakkan beberapa pembayang. Anda. Siapa? Sammy! Sedap. Saya suka. Hello. Dan bahagian kedua pelet. Oh, gigi saya. Ya, gigi Anda lucu. Teruskan. Oh, bagus. Ia juga diperbuat daripada coklat. Apa? Anda mau coba pelet itu? Tak mungkin.
mungkin. Saya tak akan kongsi. Ia terlalu lazat. Dia seorang kawan yang tamak. Tapi saya ada pelet sebenar. Ini bermakna saya boleh mekap diri saya cantik dan cerah. Ia akan jadi sangat menakjubkan. Saya sudah bersedia. Saya seorang gadis yang cantik. Apa itu, Julie? Oh, solekan ini begitu cantik. Boleh tak kau buat solekan pada aku juga? Tiada masalah. Malah, aku akan membalas dendam pada gadis tamak ini. Dia mahu solekan yang cantik. Baiklah, dia akan dapatkannya. Anda akan menjadi sangat cantik. Oh, tidak. Apa yang telah awak lakukan, Whitney? Ibu saya. Tetapi apa? Selamat tinggal. Ia ada di sini. Saya semarah. Terima kasih. Kawan-kawan, selamat datang ke cabaran gula-gula getah dan coklat. Semua batang ini milik saya? Oh, ini adalah shilling untuk mesin slot kecil. Lihat. Anda perlu memasukkannya ke dalam mesin dan putarkan mekanisme. Mari kita lihat. Oh, ini dia bar gula-gula. Hebat, ini kegemaran saya. Saya mahu memakannya segera. Oh, saya sangat suka karamel yang meregang ini. Mari kita coba. Sedap. Boleh awak kongsi sedikit? Baiklah. Saya juga ada shilling untuk mesin layan diri. Cuma milik saya adalah mesin gula-gula getah dan bukan coklat. Saya akan masukkan shilling dan inilah gula-gula getah merah jambu saya. Ia percaya. Ia sangat kecil. Saya perlu mengunyahnya dan cuba meniup belon. Wah, ia jadi besar dan pecah. Maggie, adakah kamu mahu gula-gula getah? Apa? Tidak. Terima kasih. Saya mahu coklat bar yang lain, tetapi saya tidak ada shilling lagi. Dan tanpa shilling, saya tidak boleh dapatkan bar. Oh, tak ada apa-apa yang berfungsi. Apa? Mesin gula-gula getah itu juga tidak berfungsi. Dia meludah gula-gula getah itu ke atas meja. Saya rasa saya tahu cara membuat shilling. Saya perlu goncang gula-gula getah ini menjadi shilling dan bekukannya. Ia sepatutnya mengeras. Sedikit lagi, macam ini. Hebat. Shilling itu sudah menjadi pejal. Sekarang saya perlu masukkan ke dalam mesin slot dan putar. Hebat. Kaedah saya berjaya. Saya juga mahu lebih banyak gula-gula getah. Saya akan coba goyangkan mesin itu lagi. Oh, penaik terlepas. Tunggu, penutupnya telah terlepas. Yang bermaksud saya boleh tuangkan semua gula-gula getah daripadanya. Oh, banyaknya. Dan mereka sangat berwarna-warni. Sekarang semuanya milik saya. Saya perlu pilih beberapa gula-gula getah sekaligus. Saya ada idea yang hebat. Tetapi apa? Jika... Tidak, Liliana. Kenapa awak tak kongsi dengan saya? Saya akan coba buka penutup juga. Oh, ayo. Kenapa tak berjaya? Saya nak kunyah banyak gula-gula getah sekaligus dan tiup belon besar. Oh, ia meletup dengan cepat. Kamu dipenuhi gula-gula getah. Saya akan ambil sedikit dari hidung kamu. Hebat. Sekarang saya ada benda melekit dan boleh buka penutup. Oh, ya. Kotak harta karun terbuka. Sekarang saya boleh makan semua sekaligus dan semua satu persatu. Dan saya tidak perlukan duit shilling. Oh, saya mau meniup gelembung yang lebih besar lagi. Oh, betapa sedapnya. Oh, tidak. Tiada gelembung besar datang kepada saya. Baiklah, sudah tiba masa untuk mempertahankan diri. Saya perlukan pedang dan perisai daripada coklat bar. Ini dia, getah. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf. Saya tak sangka ia jadi begitu. Tapi, ia masih sedap. Sedap. Oh, lihatlah kasut coklat ini. Dan bagaimana dengan Liliana? Anda juga mempunyai kasut insukan Negarabizi yang dibuat daripada gula-gula getah. Ia kelihatan menarik, tetapi tali ini adalah tali yang sebenar. Hebat. Anda boleh patahkan sepotong dan mengunyahnya. Begitu lazat. Wah, dan belon-belon itu sempurna. Maaf, sisa-sisa itu jatuh pada kamu, Maggie. Ayo, berhenti buat begitu. Coklat saya sedang menunggu. Saya akan mula dengan bahagian dalam. Ia coklat putih.
Rasa hebat. Oh, coklat ini sangat lazat. Adakah Maggie akan berkongsi denganku? Betapa lazatnya insol ini. Tetapi jari-jari saya menjadi kotor. Saya akan gosok pada blaus merah jambu Liliana. Maggie, hentikan. Kasut merah jambu menunggu saya. Saya akan mulai dari hujung. Yay, ia sangat lazat. Saya ingin menggigitnya dari semua sisi. Dan sekarang saya boleh mengembungkan gelembung. Betapa menjengkelkan gelembung ini sekarang. Saya akan terus menikmati coklat saya. Dan ini adalah biskut Oreo, kegemaran saya. Saya akan coba lagi. Mari teruskan dengan tali kasut. Dan saya hanya tinggal satu bola gula-gula getah dan satu tali kasut. Saya sangat tertarik dengan coklat dia. Saya mahu mendapatkannya dan saya tahu caranya. Saya akan buat pancing daripada tali kasut saya. Oh, idea yang hebat. Anda perlu hayunkan dengan baik dan tarik ke arah diri sendiri. Oh, dia perasan. Tidak. Nampaknya ia terbang tepat ke arah saya. Tidak, itu milik saya. Ayo, Liliana berhenti. Tidak. Itulah yang Anda dapat apabila cuba mencuri dari saya. Sangat sedap. Saya oke. Tetapi saya sedikit terpalit coklat. Sebenarnya sedap juga. Sekurang-kurangnya saya dapat menikmatinya. Begitu lazat. Maggie sengaja mengusik saya dengan manisannya. Saya akan makan coklat yang ada pada muka saya. Wah, itu botol besar gam cecair. Betapa besarnya. Wah, Maggie ada 3 botol coklat cair. Sejuk. Ya, saya ada coklat susu cair. Saya akan buka penutup dan rasa. Saya suka coklat. Apa yang dia buat di sini? Liliana, hentikan. Kenapa susah sangat untuk awak berkongsi dengan saya? Saya akan buka botol saya dan keluarkan gam daripadanya. Ia sangat berjalur dan merah jambu. Wow. Buih yang besar keluar daripadanya. Wah, lihat itu. Ups. Bagaimana jika Anda tuang coklat ke dalam gelas? Ia akan lebih senang diminum dengan cara ini. Sangat lazat. Wah, saya terfikir sesuatu. Bagaimana kalau saya ada lebih banyak gelas? Saya akan mempunyai air pancut penuh. Biarkan saya tuangkan semua coklat dan ia akan mengalir dari gelas ke gelas ke gelas. Lihat aliran coklat itu. Wow. Sekarang biar saya minumnya. Sangat lazat. Wah, betapa saya iri padanya. Saya juga mahu coklat susu cair. Saya rasa saya akan ikut dia dan ambil gelas-gelas itu dan letakkan di atas satu sama lain. Biar saya buat itu. Dan sekarang saya akan tuangkan gula-gula ke dalam gelas. Saya tertanya-tanya apa yang akan saya dapat. Baiklah. Ayo, keluar. Ayo, saya sedang menunggu. Maggie sudah minum kebanyakan coklatnya dan saya masih coba tuangkan gam. Maggie sudah selesai. Oh, tidak. Benarkah? Liliana. Saya rasa gula-gula cair awak dah hilang. Oh, tidak. Saya tertumpahkannya di atas meja dan bukannya ke dalam gelas. Oh, idea saya tak berjaya. Begitu cool bola gula-gula getah ini. Saya rasa Maggie punya juga begitu, tetapi ia coklat. Ya, betul. Dan saya tak boleh angkat dari meja. Ia melekat. Oh, saya akan cuba dengan 2 tangan lagi. Lakukan. Ia tak boleh dilekatkan. Ayo. Baiklah, kawan. Saya akan makan gula-gula getah saya sekarang. Apa yang sedang berlaku? Saya tak boleh tanggalkannya dari meja ini, tapi alat saya boleh. Tidak, bola saya. Apa yang awak buat, Maggie? Mereka terbang. Lihat. Adakah